Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat kumpul pada malam ni. Minggu lepas kita berhenti pukul 10. Tak larat nak celak mata dah masa tu. Okay, so alhamdulillah minggu ni segar. Ini pun penat agak semalam habis retreat di Kuantan semalam terus balik. Balik-balik terus tumbang. Ini dah okey. Alhamdulillah. So kita sambung muka surat 183. 183. Bab ma'unatir rajuli akhahu. Bab yang menyatakan pertolongan seseorang kepada saudaranya. Kita masih lagi dalam membincangkan bagaimana hubungan antara kita dengan orang lain. Berterima kasih dengan orang lain, bersyukur dengan apa yang orang bantu kita dan sebagainya, kerana ini merupakan antara syarat untuk kita mendapat keredaan Allah. Kan? Kita dah ulas minggu lepas, kalau kita tak reti nak berterima kasih kepada orang apa kebaikan yang orang buat, kan, sama macam kita tidak reti mensyukuri segala nikmat Allah. Kan? Okey. So hadis pada hari ini bab yang menyatakan pertolongan seseorang kepada saudaranya. Interaksi antara kita sesama manusia yang lain. Kita tahu dalam Islam ni hakikat dalam kehidupan kita ada dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kan? Tak boleh kata kita nak jadi orang sejadah je. Nak jadi orang masjid je. Tak nak fikir tentang hal orang, tak nak fikir apa tentang masyarakat, kita nak ibadah saja. Ini ada kaitan dengan salah seorang tabi'in. Bila orang tengok dia duk kulun ibadah, kan, maka tabi'in yang lain kata kat dia, bal antum fi ibadatikum tal'abun. Bahkan kamu dalam ibadah kamu tu main-main je sebenarnya. Kan? Tak nak ambil hirau masalah masyarakat, masalah keluarga dan sebagainya. Dan ibadah pun dianggap macam main-main je. Kan? Okay. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Haddatsani Abdul Rahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyu a'mali khair qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qila fa ayyu riqabi afdal qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qala afara'aita illam astati' ba'dal amal qala fatu'inu dha'i'a aw tasna'u li akhraq qala afara'aita in dha'uftu qala tad'u an-nasa min asy-syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada baginda. Dalam hadis, ilmu hadis, bila digunakan ayat qila ataupun dikatakan, ditanyakan kepada baginda, maknanya perawi di sini dia tak pasti siapa yang tanya. Perawi hadis ini dia tak menyatakan siapa yang tanya, dalam arti kata dia tak pasti siapa yang tanya. Maknanya ada kalangan sahabat yang bertanya kat Nabi. Ada orang yang tanya kat Nabi, tapi siapa dia tak tahu, dia tak ingat. Jadi apa yang dia tanya? Apakah amalan yang paling baik? Amalan apakah yang paling baik? Maka Nabi telah bersabda, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Okey. Kalau dalam hal ini kan kita jumpa beberapa hadis berkenaan dengan persoalan yang macam ni. Amalan apakah yang paling baik? Kan? Ada kalanya yang dalam hadis yang sebelum-sebelum ni kita pernah dengar, ayu amal afdal. Amalan apakah yang paling baik? Nabi jawab, as-salat ala waqtiha.
solat pada waktunya. Kan? Ada hadis yang bila orang tanya kat Nabi, Nabi kata jawapannya birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Tetapi dalam hadis ini, apa jawapan Nabi adalah beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Adakah hadis-hadis ini ada kontradik antara satu sama lain? Tidak. Dia tidak ada kontradik, tetapi walaupun jawapan itu berbeza-beza, kita kena lihat hadis ini kadang-kadang Nabi menjawab berdasarkan kepada orang yang bertanya tu. Kan, melihat kepada realiti orang yang bertanya ataupun suasana orang yang bertanya. Sebab itu kalau dalam ilmu tafsir kita mengkaji ayat-ayat yang diturunkan, dia ada satu bab asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat tu. Kan? Ayat ni diturunkan sebab ni, ayat ni diturunkan sebab ni. Dalam hadis dia ada juga ilmu yang disebut asbabul wurud, sebab kemunculan hadis ini. Kan? Sebab apa hadis ini timbul atau orang tanya. Kan? Jadi jawapan yang berbeza-beza tu, kalau orang kata apalah Nabi ni tak konsisten, jawab macam ni, jawab macam ni, tak. Kan? Tetapi jawapan yang diberikan berdasarkan kepada konteks, suasana masa tu ataupun berdasarkan orang yang tanya. Orang yang tanya. Okey. Jadi amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Lalu ditanya kepada baginda lagi. Siapa yang tanya, kita pun tak tahu. Perawi tak tahu. Maka jawapannya adalah memerdekakan hamba. Tak. Ditanyakan kepada Nabi, memerdekakan hamba yang bagaimana yang paling utama? Hamba yang macam mana yang paling utama kalau kita nak merdekakan? Maka Nabi pun jawab, hamba yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai menurut pemiliknya. Hamba yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai menurut pemiliknya. Biasanya hamba-hamba yang kita kata lelaki yang kuat fizikalnya, okey, ini dianggap sebagai yang paling bernilai, paling mahal. Okey. Dan Abu Zar berkata, dekat sini barulah timbul Abu Zar. Abu Zar telah berkata, bagaimana pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melakukan sebahagian daripada perbuatan itu? Perbuatan yang mana? Yang tadi sahabat tanya kat Nabi, amalan apa paling baik? Beriman kepada Allah dan berjihad. Kan? Maka di sini Abu Zar kata, macam mana kalau aku tak mampu? Tak mampu nak berjihad, tak mampu nak merdekakan hamba yang paling baik, kan? Macam mana? Sebab kita tahu Abu Zar ni bukanlah kalangan orang yang kaya macam Abu Bakar ke Umar dan sebagainya. Kan? Jadi bila mana ditanya kepada Nabi, maka Nabi pun jawab, maka engkau membantu orang yang kehilangan dari kalangan fakir dan miskin, atau melakukan itu kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maknanya kalau tak mampu nak keluar berjihad, tak mampu nak merdekakan hamba yang baik, Nabi kata bantulah orang yang kehilangan ataupun bantulah orang kalangan fakir dan miskin, orang yang memerlukan. Bantu orang yang memerlukan, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maknanya orang yang memerlukan bantuan, orang yang terdesak dan sebagainya. Abu Zar berkata, bagaimana pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melaksanakannya? Nak tolong fakir miskin pun tak boleh, nak tolong orang dalam kesusahan pun tak boleh. Kita tahu kalangan sahabat ada yang keadaan yang macam tu. Kan? Bukan semua sahabat kaya raya. Kan? Ada kalangan sahabat yang umpamanya golongan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah orang yang duduk kat belakang rumah Nabi tu. Macam gelandangan, contohnya yang terdiri daripada Abu Hurairah dan lain-lain lagi. Mereka tu orang susah, kan? Kalau macam ni, mereka tak ada apa-apa pun. Ikutlah apa orang bagi, mereka makan dan sebagainya. Bukan mereka malas tak, kan? Tetapi mereka yang tidak ada apa-apa kat situ. Orang yang jauh dan sebagainya duduk menumpang kat situ. Pun Nabi menjawab, engkau tinggalkan akan manusia dari kejahatannya, yakni tidak berbuat jahat kepada manusia.
Kerana sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang kau sedekahkan kepada dirimu. Kan? Tinggalkan kejahatan kepada manusia itu merupakan satu sedekah yang kau sedekahkan kepada dirimu. Kan? Dalam hadis yang lain, diumpamakan seorang Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan Muslim yang lain daripada lidah dan tangannya. Maknanya seseorang Muslim itu dia akan sentiasa menjaga, sentiasa berusaha supaya lidahnya itu tidak menyakiti orang lain. Tak kata kat orang, tak mengumpat orang, tidak menyusahkan orang. Satu lisan dan yang kedua tangan. Kalau dulu orang tafsirkan tangan ini sebagai kuasa, kan? Kekuasaan. Tapi hari ini tangan tu, itulah WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Masuk dalam kategori itu juga. Jadi seorang Muslim yang dikatakan seorang Muslim yang benar-benar Islam, yang benar-benar beriman, dia akan jaga lidah dia dan tangannya daripada menyakiti Muslim yang lain. Kan? So macam ni lah. Nabi kata ke Abu Zar, maknanya kalau tak mampu nak tolong orang lain, kan, jangan sampai kita menyakiti mereka dengan lidah ataupun melakukan maksiat, umpatan dan sebagainya. So tagline kita, kalau tidak boleh kalau tidak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Macam tu. Kan? Jangan kita mengatakan orang, jangan kita mengumpat orang, mengeji orang dan sebagainya. Okey. Itu merupakan satu sedekah. Kenapa dikatakan sedekah kepada diri sendiri? Kan? Biasa kita kata sedekah ni, kita sedekah kat orang, bagi kat orang. Kan? Kat sini kita kena balik kepada persoalan apa makna sedekah. Sedekah ni maknanya benar. Abu Bakar As-Siddiq maknanya orang yang membenarkan apa yang Nabi bawa. Risalah agama yang Nabi bawa, sebab tu digelarkan As-Siddiq. Jadi sedekah maknanya membenarkan bahawa apa yang berlaku atas dunia ini ada pahala dan ada dosanya. Kan? Jadi bila kita buat sesuatu kebaikan yang mana kita bagi ke orang, orang lain terima manfaat, itu sedekah. Tetapi ada juga perbuatan yang kita buat, kita tahan diri kita daripada kita mengata ke orang, maknanya kita beri sedekah kepada diri kita. Kan? Kita buat baik kepada diri kita. Kita rasa nak marah. Macam ayat Quran kata wal kaziminal ghaiz. Orang yang beriman ini bila mana dia nak marah, antara ciri-ciri orang beriman kaziminal ghaiz, dia telan kemarahan. Kan? Orang yang telan kemarahan ni, orang tak nampak memek muka dia nak marah tu. Kan? Macam kita telan, kita telan sesuatu. Nak cover, kita telan. Orang tak perasan. Jadi itu kita telan kemarahan supaya kita tak zahirkan kemarahan itu. Itu merupakan satu ganjaran yang besar bagi orang beriman. Kalau dia tahan diri dia macam tu. Okay? So ini semua perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapat sedekah, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Hadis terusnya. Hadis bab ahlil ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab yang menyatakan ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Biasanya orang yang baik atas dunia, mereka juga orang yang mendapat kebaikan atas di akhirat nanti. Sebab apa? Satu perkara yang awal-awal lagi, kalau kita lihat bila mana orang yang beriman itu meninggal dunia, maka roh yang keluar daripada jasadnya itu umpama minyak wangi yang mewangi. Kan? Tak sampai ke akhirat lagi. Bila keluarnya roh orang beriman itu keluar daripada tubuh badannya, dia keluar seumpama minyak wangi, haruman. Tetapi orang yang kufur, orang yang engkar, roh yang keluar itu busuk, sebusuk-busuknya. Ini merupakan satu perkara yang
Kita tak sampai pergi ke akhirat tetapi dah nampak tanda-tandanya itu. Okey? Okey. Kita baca hadis ni. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi an fulan qala sami'tu Burmata bin Laythi bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. So hadis ini kalau kita lihat kan, Burmah bin Lais bin Burmah, ini kalau kita tengok Arab dia tak pelik, dia ulang-ulang nama macam tu tak pelik. Ada yang kalau di Mesir dia orang suka bagi nama Ahmad Muhammad Mahmud, kan? Ahmad bin Muhammad bin Mahmud, root yang sama je, Hamada kan, Ahmad Muhammad Mahmud, daripada root yang sama. So dia ulang itu Ahmad Muhammad. Yang Syekh Ali tu saya tak ingat nama dia apa, tapi dia duk cerita nama dia berulang macam tu. Macam Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Nawaitu. Macam tu gelaran dia. Kan? Tapi ini biasa. Ulang-ulang mereka nama-nama tu biasa. Baru ni masa kat UK dia orang kata nama yang paling banyak direkodkan dalam kelahiran baru di UK, nama yang paling famous, yang paling banyak direkodkan adalah Muhammad. Maknanya ramai orang Islam yang beranak kat sana. Muhammad paling popular nama tu. Okey. So hadis ini juga kalau kita lihat anfulan, disebutkan anfulan daripada seorang lelaki. Maknanya perawi pun tak tahu siapa yang sebut hadis ini. Kan? Biasanya hadis-hadis ini dikotkan, dikaitkan dengan seseorang secara spesifik. Kalau hadis-hadis yang sahih memang dinyatakan secara jelas siapa. Tetapi hadis-hadis yang marfu' yang macam ni dia tidak meletakkan, dikata daripada fulan. Fulan tu bukan nama orang, tetapi fulan ni seorang lelaki lah. Siapa dia tak tahu. Kalau perempuan fulanah. Kalau lelaki fulan, kalau perempuan fulanah. Okey. Daripada seorang lelaki dia telah berkata, aku telah mendengar Burmah Ibnul Lais Ibnu Burmah bahawa dia telah mendengar Qabisah Ibnu Burmah Al-Asadi radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku telah dengar baginda bersabda, orang-orang yang berbuat baik di dunia adalah mereka yang mendapat kebaikan di akhirat. Dan orang yang berbuat kemungkaran, maksiat di dunia adalah mereka akan mendapat balasan buruk di akhirat. Okey. Jadi orang yang buat baik akan mendapat balasan baik di akhirat. Orang yang mungkar akan mendapat balasan buruk di akhirat. Sekali orang tanya, benda ni sama tak dengan hukum karma? Sama tak dengan karma? Karma, mereka kata karma itu from good must come good, from evil is evil. Kan? Kebaikan mesti dibalas dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Dia tak sama. Dia tak sama. Sebab dalam perbincangan tentang karma tu, maknanya dia mesti baik dengan baik, buruk dengan buruk. Tetapi dalam kita orang yang beriman ini, buat baik atas dunia dibalas dengan kebaikan di akhirat. Buat maksiat atas dunia
adakah dibalas tertimpal di akhirat? Kan? Kalau sepitah lalu orang kata sama lah. Kan? Tetapi bagi orang beriman itu, di sana ada rahmat Allah. Kan? Adanya rahmat Allah. Rahmat Allah tu sangat luas. Sangat luas. Kita tengok bagaimana hadis yang menceritakan seorang perempuan yang terjebak dengan maksiat sepanjang kehidupan dia. Tetapi hanya kerana dia mencedok air dengan kasut bagi pada anjing yang dahaga kehausan untuk minum. Hanya dengan kebaikan yang macam tu, kan, Allah kurniakan keampunan bagi dia. Kan? Kalau tidak, Allah nak compare macam mana maksiat tu kan punyalah besar. Kan? Berbanding dengan bagi minum ke anjing je pun. Kalau kita tengok anjing je pun, perkataan kita tu, kan? So nilaian kebaikan dan keburukan di sisi manusia, pada pandangan manusia tak sama. Tak sama. Kan? Kejap nak cucuk apa ni, takut bateri pula tak perasan. Okey. Jadi nilaian tu tak sama. Sebab tu kalau kita tengok dari ayat-ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan? Maknanya amal kebaikan walaupun sebesar zarah, ada kebaikan, ada nilaian kebaikan di sisi Allah. Kan? Walaupun sebesar zarah. Kan? Jadi pertimbangan kita manusia ni tak sama. Kita selalu tengok yang besar-besar je. Kadang-kadang kita nak buat ibadat pun kita pilih tengok yang mana pahala banyak. Kan? Sebab mindset kita businessman. Kan? So kita nak pulangan yang banyak. Kan? Pakat berebut nak pi juga haji tahun ni. Sebab apa? Ramalan awal kata wukuf hari Jumaat. Tengok-tengok Saudi Airlines wukuf hari Khamis. Kan? Kita nak wukuf Jumaat, kononnya Haji Akbar. Itulah pemahaman yang ada pada sebahagian kita. Tetapi tak, haji yang utamanya adalah haji mabrur. Bukan kira wukuf Jumaat ke Sabtu ke Ahad, tak. Tetapi amalan haji itu sendiri. Maknanya orang yang benar-benar ikhlas pergi haji, tak kira lah package mana pun, tetapi dia pergi dengan keikhlasan, ketundukan, tawaduk, buat haji elok-elok, kan? Maka Allah kata bagi mereka yang haji mabrur itu tidak ada balasan lain melainkan syurga. Itu je. Kan? Bukan pergi hanya kerana nakkan title, esok balik boleh letak haji square. Sebab pergi haji 2 kali. Nak letak haji square. Kan? Tak. Tetapi hanya kerana lillahi ta'ala. Maka haji mabrur tak ada ganjaran lain melainkan syurga Allah. Itu je. Kan? Okey. Okey. Itulah kita kata. Buat baik di atas dunia, dan biasanya macam itulah kalau kita lihat. Orang yang atas dunia ni dia baik, kan? Naluri dia baik, kan? Maka dia tak lari jauh. Kan? Tak lari jauh. Orang yang penuh dengan kebaikan, Allah matikan dia pun dengan kebaikan. Tak lari jauh. Dan orang yang bergelumang dengan maksiat, kadang-kadang kita tengok tu akhirannya tu macam-macam. Macam-macam. So tak apalah, kita doakan. Sebab tu dalam doa kita kita minta husnul khatimah. Allah makhtim alaina bi husnul. Maknanya Allah tamatkanlah hidup kita ini dengan kebaikan. Mati dengan kebaikan. Semua orang kalau boleh nak meninggal dalam keadaan atas sejadah, meninggal dalam keadaan tengah sujud. Kita nak macam tu. Kita tak nak meninggal dalam keadaan tengah mengumpat orang. Kacau. Sebab apa?
Takut esok dibangkitkan akhirat, bangkit dalam keadaan tengah mengumpat. Lepas tu kita tengok orang yang buat haji, orang pergi haji dalam keadaan ihram, meninggal dalam keadaan ihram, mereka tidak dikapankan, tidak ditutup pada muka dan kepala, kan? Sebab dia dalam ihram, dan dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan sedang berihram, kan? Saya pernah ceritakan apa, Puan Ju ingat kot apa arwah ni Tuan Syed Kamarul Bahrain, TMB Syed Kamarul Bahrain, kan? Arwah Tuan Syed Kamarul Bahrain ni dia meninggal dalam keadaan tengah angkat takbir sembahyang maghrib. Petang tengah hari tu pasang stand, masuk maghrib tu duduk atas katil ni. Dia beritahu kat nak sembahyang. Dia angkat takbir, turun tangan habis. Tentu. Kalau kita boleh, kita pun nak yang macam tu. Kan? Okey. Okey, hadis yang seterusnya. Daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Hassan al-Anbari qala haddatsana Hibban bin Asim wa kana Harmalatu aba ummih fahaddathatni Safiyatu bintu Ulaibah wa Duhaibatu bintu Ulaibah wa kana jaddahuma Harmalatu aba abihima annahu akhbarahum an Harmalata bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu kharaja hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana indahu hatta arafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma irtahala qultu fi nafsi wallahi la atiyanna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta azdada minal ilm faji'tu amshi hatta qumtu baina yadayhi faqultu ma ta'muruni a'mal qala ya Harmalah i'til ma'rufa wajtanabil munkar thumma raja'tu hatta ji'tu ar-rahilah thumma akhbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'muruni a'mal qala ya Harmalah i'til ma'rufa wajtanabil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qawmu idza qumta min indihim fa'tih wanzuril ladzi takrahu an yaqula lakal qawmu idza qumta min indihim fajtanibhu falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'a. Daripada Harmalah ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahawa dia telah keluar sehingga dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengenalinya. Harmalah ni pergi jumpa Nabi, duduk dengan Nabi sampai Nabi kenal dia, cam dia. Maka setelah dia beredar pergi, aku telah berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bertambah ilmu. Ini perangai sahabat. Perangai sahabat bila mereka setiap kali jumpa dengan Nabi, mereka akan minta dengan Nabi sesuatu. Bukan minta duit, bukan minta kurma, minta sesuatu nasihat sebagai ilmu, sebagai bekalan kepada mereka. Nak ilmu. Bagi mereka kata-kata Nabi itu sesuatu yang bermakna. Jadi nak. Lalu aku telah pergi berjalan sehingga aku berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan kepada Nabi, ni dalam sesi yang lain pula, dia bertemu dengan Nabi, dia kata kat Nabi, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan? Tengok, wahai Nabi, bagi tahu kepada aku sesuatu untuk aku buat.
Sahabat ni macam Abu Zar, sahabat-sahabat yang lain, bila mana Nabi tinggalkan sesuatu wasiat pesanan tu mereka buat sungguh-sungguh. Macam Muaz dan sebagainya. Pun Nabi kata, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Macam hadis tadi, kan Nabi kata beriman dan berjihad pada jalan Allah. Dekat Harmalah ni Nabi kata buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Simple je. Kemudian aku pun kembali sehingga aku mendatangi kenderaan unta. Kemudian aku kembali lagi mendekati Nabi. Lepas Nabi kata macam tu, dia pun pergi dekat unta dia. Lepas tu dia patah balik mai tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan? Nabi bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Benda yang sama juga. Kan? Benda yang sama juga. Sebab dalam hadis yang lain pernah Nabi sebut berturut-turut yang lain-lain perkara. Tetapi bagi Harmalah ni Nabi sebut benda yang sama. Dan engkau perhatikan apa yang menakjubkan telingamu, pendengaranmu, jika dikatakan kepadamu oleh kaummu ketika engkau bersama mereka, maka kerjakanlah. Apa maksud dia? Pertama, Nabi suruh buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Yang kedua, Nabi kata bila mana orang lain, kaum-kaum kamu cakap sesuatu dengan kamu, be a good listener. Dengar dengan baik. Dengar dengan baik. Kan? Bila dengar dengan baik, maka buatlah. Kalau ada kebaikan yang orang cakap tu, ikut. Buat. Okay? Ikut. Ataupun tiru kebaikan yang orang cakap tu. Dan perhatikanlah apa yang engkau tidak menyukainya. Jika dikatakan kepadamu oleh kaummu ketika engkau bersama mereka, maka jauhilah. Kita duduk dengan orang ni, benda-benda baik yang orang cakap, yang mana elok kita tiru, kita buat. Yang mana tak elok kita tinggalkan. Itu kaedah bila kita duduk dalam masyarakat ni. Maka tak kala aku kembali, aku telah berfikir, ternyata keduanya tidak meninggalkan akan sesuatu. Apa maknanya? Ternyata keduanya falamma raja'tu tafakkartu, dan apabila aku kembali aku terfikir, fa idzahuma lam yada'a syai'a, yang mana keduanya tidak meninggalkan akan sesuatu. Bukan tak ada faedah, tak kan? Apa yang ditinggalkan oleh Nabi tu, pesanan Nabi kepada dia tu, maknanya tak ada lain, pun tak parah. Tak ada lain pun tak parah. Ini adalah pesanan, kedua-dua pesanan yang sama tadi. Sama je pun. Tapi kedua-duanya sangat berharga. Bagi dia itulah yang dia pegang seterusnya dalam kehidupan dia. Tu kata Nabi ni kadang-kadang Nabi tinggalkan sesuatu kepada sahabat-sahabat. Bukan yang besar-besar pun. Tetapi benda yang basic, benda yang harian yang ada sekeliling kita. Yang tu. Sebab tu kita kalau orang tanya, minta pandangan, nasihat dan sebagainya, jangan berlebih-lebih. Hak mudah-mudah je. Bagi yang mudah-mudah. Sebab tu memang boleh kita quote sana quote sini bagi kat orang. Konon-konon nak bombastik sikit. Tapi tak. Dalam hal ini, sebab kaedah yang Nabi guna pakai pun khatibun nas ala qadri uqulihim. Bila berinteraksi dengan manusia pada kadar batas pemikiran mereka, maka beri sesuatu yang mudah difahami. Ayat-ayat yang mudah difahami. Okey? Kemudian kita tengok hadis yang terakhir sebelum kita discuss. Daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Hasan bin Umar qala haddatsana Mu'tamir qala zakartu li abi hadisi Abi Osman an Salman annahu qala inna ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Faqala inni sami'tu min Abi Osman yuhaddithu an Salman fa'araftu anna dhaka kadhaka fama haddathtu bihi ahadan khat. Haddatsana Musa
qala haddatsana Abdul Wahid an Asim an Abi Osman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithluh. Daripada Salman radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah berkata, sesungguhnya ahli ma'ruf, orang yang buat baik di dunia, adalah ahli ma'ruf di akhirat. Lalu dia, Mu'tamir atau perawi hadis ini berkata, sesungguhnya aku telah mendengar daripadanya daripada Abu Osman. Dia telah menceritakannya daripada Salman. Maka aku telah mengetahui bahawa perkataan itu memang sedemikian. Dan aku tidak pernah menceritakannya kepada sesiapa pun. Musa telah menceritakan kepada kami, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid daripada Asim, daripada Abu Osman, telah bersabda Rasulullah SAW seperti yang di atas. Seperti mana hadis yang kita baca tadi, Nabi kita orang yang baik di dunia, dia juga orang yang mendapat kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Okay, so kita refresh sikit-sikit sebelum ibadah korban. Yang pertama, bagi mereka yang telah niat melaksanakan ibadah korban, sama ada lembu, kambing, unta, kibas dan sebagainya, maka bermula daripada dia niat itu ataupun bermula daripada 1 Zulhijjah, maka makruh bagi dia untuk memotong kuku ataupun mencabut rambut dan sebagainya. Makruh bagi dia. Dan pendapat dalam mazhab Syafi'i, makruh ini termasuk dalam makruh tanzihi. Makruh yang tidak disuka. Kalau makruh sebenarnya ada dua. Satu makruh yang menghampiri kepada haram. Tapi yang ni dia ada makruh tahrimi, makruh tanzihi. Makruh untuk kita membuat demikian. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i lah yang lebih ringan sikit. Sehinggalah dilaksanakan korban dia itu. Sehinggalah dilaksanakan korban dia. Okey. So yang lain-lain kita kena beringat apabila kita buat korban nanti, sebahagian daging mentah. Sebahagian daging mentah itu merupakan sedekah yang wajib kita beri kepada fakir miskin. Sebahagian. Walaupun cukup dengan 1 genggam, 1 mangkuk dan sebagainya, itu merupakan sedekah yang wajib kita kena bagilah. Nak masak, boleh masak, tetapi asingkan dulu hak mentah tadi sebagai sedekah kita. Okey? Wallahu a'lam. Okey, kita buka perbincangan. Tak ada ini. Kau sebab panas sangat, semua penat. Kita wukuf hari apa di Malaysia? Kita wukuf Jumaat. Di Mekah wukuf Khamis. Kan? Jadi kita nak puasa Khamis ke Jumaat? Kita nak puasa Khamis ke Jumaat? Macam juga tahun lepas kita dah bincang ketetapan tarikh. Ketetapan tarikh bersifat lokaliti. Bersifat lokaliti. Maknanya tak wajib untuk kita ikut Mekah. Tetapi anak bulan dan sebagainya bersifat lokaliti. Maka telah disahkan kita, anak bulan kita ikut Malaysia lah. Maka hari wukuf, hari Arafah di Malaysia adalah Jumaat. Tetapi memandangkan ada pandangan kata tak boleh puasa Jumaat stand alone macam tu, makruh. Maka alhamdulillah kita dapat puasa Khamis Jumaat. Khamis dan Jumaat. Hari Tarwiyah pun ya, hari wukuf Arafah di Mekah pun ya. Boleh dua-dua. Okey. Katakanlah kita buat korban di negara luar. Sedangkan raya pertama di negara luar pada hari Jumaat. Kita hari Sabtu. Kan?
Jadi yang kita kata tadi tak boleh potong kuku dan sebagainya macam mana? Kita nak ikut yang mana? Tak apalah, memang kita niat nak buat korban di Malaysia. Tapi sembelihan tu dibuat di Kemboja contohnya. Dan Kemboja diraya awal hari daripada kita. Maknanya bila selesai korban di sana, kita di sini dah boleh potonglah kuku tu. Kan? So tak ada masalah. Okey? Selesai masalah kat itu. Ustaz, macam mana boleh negeri sebelah timur boleh raya dulu daripada kita? Okey. Dia penentuan apa mana anak bulan apa ni? Dia ijtihadi, maknanya sesuatu yang berdasarkan kepada ijtihad masing-masing. Kan? Bagi kita di pihak Nusantara apa ni, kita dah gunakan ketetapan ketentuan berdasarkan ru'yah dan juga hisab. Tengok dan juga calculation. Bagi calculation, bila bertemu ijtimak antara bulan dengan matahari tu, anak bulan tu, kan? Kaedah yang kita pakai, usia anak bulan itu mestilah cukup 8 jam. Kan? Ini khilaf. Macam ni lah kita tengok. Cara kita kira masuk waktu solat. Cara di Malaysia, kita ada calculation kita kan. Kalau kita tengok di US, UK, Islamic Finder lain. Kan? Central Mosque lain. Calculation berbeza. Hatta dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafi pun ada calculation dia berbeza. Kan? Kadang berbeza beberapa minit sebagainya. Sama juga dengan kaedah hisab anak bulan ni. Kita ambil kira anak bulan tu mesti umur dia 8 jam. Macam kita bila kita tengok, teropong tengok di Malaysia, tak cukup lagi. Tetapi sebab Saudi dengan kita beza 5 jam. Masa mereka tengok tu dah cukup. Kan? Jadi dia raya dulu. Kan? So ini semua nanti kita ada masa kita kena buat kursus ilmu falak pula. Kan? Cuma masalah ilmu falak ni dia kena mahir trigonometri. Saya matematik satu yang lemah kan. Sin, cosine, tangent tu kan. Yang tu asas dalam ilmu falak, trigonometri tu. Tak apalah, lain kali bila ni kita bincang ilmu falak lah. Saya ingat masa kat UK dulu pun pening bab-bab yang macam ni lah kan. Hatta sama kan, kalau masa sama, betul-betul sama, peak sama nanti kan. Baru ni pun subuh di London pukul 3 lebih, Maghrib hampir pukul 9, Isyak pukul 10 lebih kan. Tapi masa peak sama nanti, Maghrib, Isyak, subuh, matahari tak terbenam betul kan. Jadi nak sembahyang Isyak macam mana tak gelap betul kan. Itu yang timbul pandangan, ada yang kata sejam lepas Maghrib masuk Isyak, ada yang kira betul-betul, ada yang kata jamak antara Maghrib dan Isyak kan. Itu pun kita perlukan kepada pandangan mazhab yang berbeza, kena ra'i kat situ. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf lah tadi saya katakan kalau macam Kemboja tu dia 2 jam awal daripada kita lah kan. Maknanya kalau kita Maghrib dia dah Isyak dah 2 jam lepas Isyak kan. 2 jam lepas Isyak. Jadi masa dia tengok tu kita Maghrib pada dia tu, bila nampak anak bulan tu, kita nampak anak bulan tu, kita 2 jam pukul 5 petang. Kan? Mana boleh kita nampak bulan? Dia tak boleh nampak bulan. Mana boleh nampak bulan? Kan? Dia pukul 5 petang. Yang Kemboja tu saya buat contoh aja. Saya buat contoh aja. Sebab Kemboja biasanya pun masyarakat Islam sana dia ikut Syafi'i macam kita. Kan? Kena buat contoh negara lain, silap buat Kemboja. Okey. Tapi kiraan falak dia boleh jadi berbeza sampai 1 hari, 2 hari.
Hatta ada satu masa pun antara North America dengan mana tahu? Beza 3 hari dengan kita. Pun ada juga kiraan dia. Pernah berlaku. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Kita nak confirm daging korban untuk fakir miskin mesti yang mentah. Dia yang sedekah tu biasa kita bagi yang mentah lah. Maknanya kita asing siap-siap. Sebab tu kalau pandangan yang kita tak nak terperangkap dengan pertikaian khilaf dan sebagainya, kita ambil jalan yang paling selamat. Maknanya yang kita sedekahkan kepada fakir miskin tu bagi yang mentah. Dalam mazhab Syafi'i tu lah. Okay. So korban kena lepas khutbah ni. Bukan lepas sembahyang, lepas khutbah. Okay. Tak ada dah? Okay. Lupa apa nak petikan ni. Daging korban boleh dibagi pada orang bukan Muslim ya. Tapi daging akikah dibolehkan diagihkan kepada Muslim. Dan non-Muslim. Boleh tak? Sebenarnya itu ada perselisihan kalangan ulama lah. Ada yang tak bagi langsung, ada yang bagi kan. Cuma bagi kita macam ni. Kalau dia yang non-Muslim tu datang dalam keadaan tak ada makanan nak minta dengan kita. Dia datang minta dengan kita bagi ke dia. Jangan kita halau dah, kita bagi ke dia. Tetapi macam jiran-jiran kita, dia tahu kita buat korban, kita buat kenduri apa tu, kan? Memadailah kita bagi satu bekas daging yang dah masak. Kan? Daging dah masak kita boleh bagi, tak ada masalah. Kan? Okey. Dan satu lagi amalan orang Melayu yang sebenarnya tak menjadi kewajipan, tetapi dalam kalangan orang Melayu wajib. Apa dia? Tulang daging korban, tulang tu wajib kena kambus. Kan? Orang Melayu punya hukum adalah wajib. Sebenarnya tak wajib. Tak wajib pun kena nak kambus tulang tu, nak tanam tulang tu. Kan? Cuma kadang-kadang bukan apa. Bila kita buang tulang kat luar tu, anjing datang bersepah, dia gigit dan sebagainya. Kita tak maulah sampah-sampah tu bersepah. Kan? Tetapi tidak menjadi hukum wajib kena tanam tak. Tak ada. Itu je. Okey. Yang sunat masak perbanyakkan kuah ada. Sunnah Nabi bila masak tu banyakkan kuah supaya kita boleh share bagi kat orang lain sama. Okey. Itu ada. Okey. Dah. Tak ada dah. So kalau ikut ketua kelas minggu depan hari Tashrik. Hari Tashrik kita cuti ya. Kan? Cuti lah Ustaz. Hari Tashrik. Okey. Sebenarnya kalau ketua kelas tak bagi cuti pun saya nak minta cuti juga. Hari Isnin tu saya travel ke Ashgabat. Okey. So kita tangguh dulu untuk hari ini. Selamat Hari Raya. Selamat berpuasa pada hari Arafah. Kalau ada kekuatan, ada kesempatan, puasalah Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat. Dan hari Sabtu sama-samalah keluar untuk sembahyang raya. Keluar sembahyang raya. Bawalah anak cucu semua. Okay. Sunat, tetapi sunat yang dituntut. Kita keluar daripada rumah pergi sembahyang raya. Okey. Mudah-mudahan amalan korban kita tahun ni diterima oleh Allah Subhanahu Taala dengan sebaik-baik. Siapa yang sembelih sendiri tu dia adalah sedikit kelebihan sembelih kambing dia. Ya Allah, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku kerana Allah Taala. Sebab Nabi pun niat macam tu. Kita ikutlah macam Nabi buat.
Okey. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika rasulika nabiy wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'ina wa la ma'ana syaqi wa la mahruma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ja'alna ladaika minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Assalam. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Selamat Raya. Terima kasih Ustaz. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Ingatkan dah beraya di Indonesia. Okay. Okay.